Cerita ni tentang kisah helang dengan gagak. Helang ni adalah burung yang paling berwibawa. Gagak terbang paling tinggi dan dia menjadi simbol kepada keagungan. Tapi walaupun helang ni gagak, dia juga ada burung lain tak suka pada dia. Satu-satunya burung yang berani ganggu helang adalah gagak. Gagak ni dia memang dia akan hinggap di belakang helang, patuk kepala helang. Tapi helang ni apa dia buat? Dia buat bodoh kan? Apa yang helang lakukan? Helang tidak melayan dan tidak melawan. Helang tidak membazirkan tenaga untuk nak membalas serangan gagak. Sebaliknya, helang terus terbang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Kerana apabila udara semakin menipis, oksigen semakin berkurang. Akhirnya sang gagak tadi yang bertenggek di belakang helang lemas dan jatuh secara automatik. Maka hari ini ramai orang dalam keadaan menyesal kerana hidup mereka habis nak melayan gagak-gagak ini. Gangguan-gangguan kecil, bisikan negatif, cercaan, teriakan. Sedangkan kalau kita terbang lebih tinggi lagi, segala gagak-gagak ni tadi takkan boleh terbang sebanding kita.